nak jatuh. Macam mesin jahit juga. Mantap babe. Tutup macam ni, baru aerodynamic. So guys, last minute plan. Sekarang ni aku on the way balik ke rumah aku untuk tukar daripada kereta Tesla ni kepada motor aku. Sebab last minute aku decided untuk tukar exhaust motor Yamaha MT-09 V4 aku. Tadi aku buat survey lah, kedai motor mana yang ada buat, dekat mana, brand apa semua. Dan aku terjumpa satu kedai dekat Shah Alam ni yang boleh tukar exhaust brand yang aku nak dan sound yang aku memang nak. Kalau ikutkan ada je kedai-kedai lain yang buat juga. Cumanya ada yang kena pre-order lah, ada yang harga dia keras sangat lah. Tapi harga kedai ni kira okey. Dia tak overpriced sangat dan boleh siap pasang apa semua. Sebelum aku gerak pergi tukar exhaust, aku nak bagi korang dengar dulu macam mana bunyi mesin jahit. So ini adalah exhaust sebelum aku tukar kepada exhaust yang lagi sedap. Ya, aku tahu memang macam mesin jahit. Tapi tak apa, kita tukar dulu. Tengok lepas ni bunyi dia macam mana. Garang ke tak garang? Okay, jom. So now aku dah pun sampai dekat section 15 Shah Alam. Lepas kita dah sesat apa semua tadi, finally sampai kat kedai ni. Dan motor aku dah pun dibuka. Memang laju gila dia buat kerja. Sampai-sampai je terus bawa motor aku terus nak buka kan. Okay, jom tengok apa yang dia tengah buat. So now dia tengah buka bahagian exhaust dan macam-macam lagi parts dekat depan tu. So inilah dia exhaust yang aku tukar dekat MT-09 V4 aku. Akrapovic Racing Line full system. Pada depan sampai ke belakang. Tapi yang ni dia bukannya bahagian bawah tau. Dia bahagian tepi. So panjang sikit lah. Ni carbon fiber. Bukannya titanium. So kita tengok hasil dia. Tadi korang dah dengar bunyi before. Lepas pasang kita tengok macam mana pula lepas aku gunakan Akrapovic ni. So the main reason kenapa aku pilih Akrapovic instead of brand lain, aku ada different choices. Misalnya macam SC Project, kita ada local brand macam Revolt dan sebagainya. Tapi bila aku cari survey-survey, aku rasa Akrapovic Racing Line ni the best choice untuk MT-09 V4 dari segi dia punya bunyi and then design dan brand tu sendirilah. That's why aku decided untuk ambil Akrapovic Racing Line daripada kedai ni. Harga dia pun kira okey, tak overpriced sangat. And then aku suka bunyi dia yang lebih kepada bassy. Dia bukannya bunyi memekak sangat macam SC Project kan. Aku suka juga SC Project tu dari segi dia punya design dekat bahagian bawah kan. Dia nampak kontok je. Tapi bunyi dia macam a bit over lah bagi telinga aku. That's why aku decided untuk ambil Akrapovic ni. Dia more to bassy dan syadu lah kat telinga aku. The reason kenapa aku tak tukar yang slip on je adalah disebabkan aku rasa slip on ni lebih kepada bunyi je lah. Dia tak boost performance. That's why aku ambil full system terus untuk boost performance, boleh tambah sikit je horsepower dia. Dalam masa yang sama, nampak handsome. So that's the reason why aku pilih Akrapovic dan juga full system macam ni. So tengah pasang lagi, laju gila kot dia buat kerja tadi. Aku baru je letak motor, tak tahu dah terangkat, dah buka apa semua kan. Apa, kita tengok dulu. So kalau tengok dekat muffler Akrapovic ni, sebenarnya dia ada DB killer dekat bahagian dalam ni. Nak buka pasang dia memang very simple. So dia just ada satu skru set dengan spring washer ni. So dekat sini kalau kita buka, kita boleh keluarkan DB killer ni dan bunyi dia akan lebih perak sikit lah kan. So tak apa, lagi aku akan bagi korang dengar bunyi sebelum dan juga selepas aku guna DB killer ni. Tengok macam mana. Nak jatuh. Geli dia bang. Geli dia. Okay, dia dah cuci. Kilat babe, tengok. Oh. So ini exhaust yang aku pasang tadi, Yamaha MT-09 2025. So dia tambah dalam 3.3 kW power dia, torque tambah dalam 3.4 Nm of torque. Weight dia tolak 26 kg. So that's the reason why kenapa kita pasang exhaust ni. Tapi titanium mahal lagi kan?
RPM 8,000 lebih. Kami tak nak masuk titanium, tengok tadi masuk. Power sikit lah. Sikit aja. So memang carbon fiber punya exhaust lagi banyak penambahan kuasa dia, and then bunyi dia kata lagi sedap. Tapi lagi murah sikit kalau banding dengan titanium. Titanium mahal sikit dalam 8,000 lebih macam tu. But this one below than 6,000 ringgit. So brother ni nak buka DB killer. Tadi dia dah buka skru bawah ni. Now dia kena guna plier tarik ni keluar. Sebab dia ketat sikit. Benda baru lagi mesti dia ketat kan. Kalau guna plier rosak rosak sikit lah jalan kan. Panas. Oh. Kena panas lagi susah nak buka lah. So macam tu je lah DB killer. Ya, nanti test. Kalau nak test, macam ni lah. Okay. Kalau betul confirm abang nak pakai DB killer, tolak terus kat lawan. Okay, baik. Kalau kita buka, kena masuk tarik ni. Okay. Sebab tidak panas, dia ketat. Macam tu Dia kembang. Dia macam roti lah. Dia kembang lah. Dia panas dia kembang. Dia tak panas dia kecut. Okay. Dia kembang lah. Baik. For the first time, kita akan dengar bunyi dia start dengan buka DB killer. Okay, silakan bang. Buka. Nice. Berderau weh bunyi dia. Idol dia. Syadu lah. Bunyi bassy dia kuat lah. Okay, ni bunyi kalau pasang DB. Bunyi idol dia. Memang dia santai lah bunyi dia. Macam mesin jahit juga lah. Dia tak padu lah. Yang ni rem pasang DB Sekarang kita rem buka DB killer dia. Go bang. Weh, ni bergegas satu taman aku ni. Gila weh. Aku rasa kalau nak lebih play safe kena pasang DB killer lah. Kalau buka tu memang aku tak tahu lah. Idea dia pun dah kuat gila lah. Tapi kita cuba lah tengok mana satu yang best. Dapat korang mana satu yang best? Buka ke pasang DB killer? Cuba komen sikit. Biasa orang buka pasang? Biasa orang buka lah. Buka lah. Nanti saya pasang sendiri. Sebab susah nak buka. Dia senang pasang. So aku decide untuk biar terbuka dulu. Sebab nak pasang macam senang. Nak buka tadi macam susah pula. Dia tolak dia kan. Okay, kita tengok daripada sini ke Rawang macam mana bunyi dia. Aku takut orang terkejut je kan sebelah kereta kan. So ni boleh tahu reading lah. Berapa horsepower semua. Tak. Ini dia nak pergi cari sim lah. Dah boleh send nombor flag kat situ. Ini untuk apa? Check barang ada. Oh, check barang. Okey tak okey? So ni dia punya device lah. Oh, wireless lah. Tak ada effect. Cuma kalau kita buka, kita tu lagi better lah. Lagi boleh enhance lah dia punya kehebatan kepoweran dia. Oh, dia tengok guna komputer depan tu. Ada keluar data-data lah. RPM apa semua kan. Baik tengok Aqua Mobil. Dia pasang dia ada dia bersama dengan original. Okey. Dia kalau pasang tadi you cakap yang kalau kan beri TV.com atau Malaysia pun ada kedai Exhaust Pipe sendiri cari manifold macam ada titanium lepas tu dia jual apa kasi. Banyak dalam harga 1,000 lebih, 2,000 lebih. Sudah pasang ada ring dia memang tong ya. Tinggi rendah. Bila you complain dengan dia cakap oh macam ni lah. You kena pasang PC5, you kena place ECU. Kalau macam ni dia pasang lebih baik satu seperti beri akal lagi senang kan. Betul. Kita tengok yang itu battery yang voltage charging. Okey. Charging. Tak panas. Tak panas. Aku ingat panas tadi. Boleh pegang macam tu je. That's why dia carbon fiber lah kan. Ni kalau besi ni aku rasa melecur lah jari aku. So berada ni pasang sekali dengan side mirror. Ni aku beli kat Shopee je. Laju sikit. Ni laju weh bang kalau macam ni. Ini slow. Shape dia nice. Lepas tu kualiti dia solid lah. Dia guna material besi ni kan. Yang ni je plastik. And then dia punya view angle dia okey. Dia tak kecil. Aku tak suka kecil sangat sebab tak nampak. Lebih baik tak payah pasang kan daripada pasang. Tapi yang ni dia besar. Okey, dia suruh cuba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ke sini ke dalam sikit. Ni dalam sikit. Dia kacau tangan sikit kalau buka habis macam ni. Dengan telinga yang besar macam ni dia bagus untuk view angle. Cumanya kalau letak tangan dia akan kacau lah. So kalau pakai glove tu confirm kena. Ini kalau nak gerak-gerak tu confirm kena lah. Cuma kita boleh adjust lah. Dia ke bawah ke atas semua kan. So berada ni kata kalau time speeding tutup macam ni. Baru aerodynamic. Nampak ni ada dia punya airflow. Wah. Oh selesa sikit tangan. Kalau tak macam dia kena tau. Settle. Kita keluarkan motor pula. Kuat lah abang ni.
Ini berotot dia tangan. Dia handsome sebab tu tau, side mirror tu ada winglet lagi, exhaust Acra, lepas tu brother ni yang pasang. Tu yang buat lagi handsome. Okay, tengok dia bawa. Dia lenjan motor aku Tapi tak apa. Bunyi dia tu memang dari jauh pun dah dengar lah. Cumanya ada bau sikit kat sini. Kayaknya ada bau tu sampah. So ini sebiji lagi motor aku. Amir kata dia nak angkat. Aku macam okey lah. Kita bagi lah harga best-best sikit kan. 20k. Tapi ni yang I kasih you tahu. Ini kalau tukar main santai. Ini dah beri I kasih you kau-kau. Tapi helmet dia kena tukar. Dia dah sebit helmet Arai dah tadi. Arai tengok dekat phone dia belakang ada cop stiker Arai. Tapi tadi ada orang sesat tau. Oh itu bodoh punya jalan. Dari jauh dengar lah bunyi dia. Oh. Gila, handsome. Okay, settle installation exhaust dekat MT-09 aku. Dan tadi pun brother tu lepas pasangkan sekali dengan aku punya side mirror. Yang ni nampak lebih handsome lah. So itulah saja antara aksesoris yang aku dah pasang setakat ni dekat MT-09 aku. Setakat 2 minggu aku dah miliki motor ni. So apa lagi aku nak pasang sebenarnya? Sebenarnya ada banyak lagi aku nak pasang, antaranya macam damper. And then aku juga nak pasang bahagian belly pan bawah tu. Ada few things lagi sebenarnya. Tapi one by one lah kita akan pasang. Setakat ni aku dah dengar bunyi exhaust dia dengan buka DB killer. Memang syahdu gila, bassy. But kita akan balik ke Rawang. Lagi sejam lagi sampai ni. Dan hopefully sampai dengan selamat. Macam yang aku cakap tadi dekat kedai bahawa side mirror ni dia memang nampak cantik, handsome sebab dia aerodynamic kan. Cuma kalau buka macam ni dia memang ganggu gila tangan aku tadi. So masa pulas pakai glove nampak. Memang tak boleh pakai lah side mirror ni. Tapi kalau aku tambah extender kat sini rasanya dia lebih okey lah. Sekarang ni dia tak ada extender. So memang rendah dan juga kena tangan aku. So meant to be untuk ditutup je aku rasa kalau pasang macam ni. Tapi kalau pasang extender aku rasa okey, tak ada masalah. Bahaya sikit lah kalau tak buka kan. So memang always kena buka. Cumanya tu lah, ada macam ni lah jadi, nampak? Tak apa, kita dah isi minyak apa semua. Now nak gerak balik. Jom. So guys, dah pun siap aku punya setup untuk MT-09 V4 yang terbaru ni. So macam korang nampak, ini antara yang aku dah pun tukar dan pasang. Misalnya, of course lah exhaust kan. Video ni pun pasal exhaust. So aku gunakan Akrapovic Racing Line. Harga dia pun okey. Tak overpriced sangat. So ni dah ada lampu tau sebenarnya, tapi aku tak buat lagi wiring dia. Ini semua aku pasang sendiri je kat rumah. Bahagian dia punya signal ni pun aku pasang sini. Memang solid dah kan. Dekat bahagian depan ni aku pasang wind guard yang kecil macam ni. Dia tak bagi kesan sangat pun untuk kurangkan angin dekat badan. Dia cuma lebih kepada looks dan juga aerodynamic. Yang ni kita boleh adjust ni, depan belakang. And then pada bahagian bawah lampu ni aku pasang winglet. Yang ni memang solid jugalah material dia kan. Lebih nampak padat dan juga handsome sikit lah. Kalau tidak nampak macam kosong, pelik. Sebab dia punya lampu ni kecil kan. And then apa lagi aku pasang Oh, side mirror. Aku baru juga tukar kepada side mirror yang jenis aerodynamic macam ni. Boleh buka, tutup. Extender dekat tongkat ni aku dah pasang. Aku juga ada beli skru untuk bahagian swing arm ni. Kalau kita nak gunakan paddock stand, kena gunakan benda ni lah. So paddock stand aku ada beli 2 jenis. Satu harga bawah 100, satu lagi harga atas 100. Yang harga bawah 100 tu dia macam kurang solid tapi boleh je guna. But aku tunggu yang atas 100 tu, nak tengok dia punya kualiti macam mana. Tapi aku tengok dari segi review, orang kata yang tu lagi bagus lah kalau bandingkan dengan yang aku gunakan sekarang ni. Setakat ni untuk setup kamera yang aku gunakan pada motor ni ada 2 jenis. Satu aku clamp kat sini. Yang ni adalah Insta360 S Pro 2. Memang kualiti video dia superb. Ada pure video untuk waktu malam dan juga mikrofon dia pun memang sedap gila. Aku rakam bunyi exhaust. Mantap babe. Satu lagi aku just clamp je dekat bahagian handlebar ni.
So yang ni aku letakkan Insta360 X5 yang terbaru. Yang ni memang Insta sponsor lah. So kalau korang nak beli semua barang ni, korang just boleh klik dekat bahagian produk ataupun dekat bahagian registration. Kalau korang klik kat produk ni, dia akan dapat 20% discount tau. So memang bagus lah untuk korang nak beli barang dengan harga lebih murah. Korang just boleh klik kat situ, dapat kupon YouTube untuk korang dapat harga lagi murah daripada harga asal dia. So untung kalau beli kat situ. Oh, satu lagi, aku pasang ni macam kain untuk cover lah bahagian ni kan. So itu je lah yang setakat ni aku pasang. Aku tengah survey damper sebenarnya, tapi kebanyakan kedai aku tanya aku nak pasang all-in but diorang tak ada bracket. So aku nak kena tunggu bracket tu lah kan. And then sama aku nak pasang maybe brake caliper Brembo, sebab brake caliper dia bukannya Brembo. So aku decided untuk tukar nanti. And then maybe kalau ada stock untuk fork all-in pun aku nak pasang yang colour gold punya. Tapi diorang kata just ada V3 je, V4 tak ada lagi. Tapi kita just tunggu, kalau ada V4 nanti maybe aku akan tukar lah. Rasanya macam itu je lah kot yang kita nak tukar kan. Tapi kalau ada bajet ataupun rezeki lebih sikit, mungkin aku akan tukar magak depan dengan cover tayar belakang ni kepada carbon fiber lah. Harga dia pun boleh tahan juga dalam 600 lebih macam tu aku tengok kat Shopee. Very good quality. Dan ya, itu saja setakat ni aku dah modified dengan MT-09 V4 aku. So kalau korang ada sebarang suggestion kedai mana, barang apa lagi, korang just comment saja dekat yang bawah ni. Aku akan consider untuk upgrade lagi. Depends on aku punya budget juga. Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. So kita belanja. Last bunyi dia. Syahdu, berlemak bunyi dia. Sangat-sangat bass. Dia tak macam pekik sangat lah. So bunyi dia tu ada alunan yang syahdu lah. Tak suka lah dengan Krapovic ni.